Pakcik Pakcik tak rasa. Pakcik. Dari skala 1 ke 10 atau mungkinlah pendapatkan boleh ke kalau skala ni susah untuk dipahami orang awam kita guna persen. Is that allowed? Nak guna persen instead of sekarang. Pakcik orang tua-tua. Ada Pakcik. Pengalaman tu. Pakcik. Satu ni tak ada usaha langsung. 10 ni pakcik dah usaha macam-macam dah. Pakcik saya dah usaha banyak dah tu. Orang nak selesai masalah. So yang ini, apa tindakan yang pernah pakcik buat yang pernah kampung masa banjir sebelum ni? Sebenarnya cik cakap. So yang ni sebenarnya nak tulis kat sini ni kita repeat kat sini. Ni know-how know-how yang sampai sini lah. Okay, and then for A, apa yang pakcik rasa boleh tambah lagi untuk elakkan masalah ni terus berlaku. Then for R, bagaimana pakcik rasa hari ni? Boleh? Saya nampak itu relevan sebab dia dah banyak cakap kan, mesti dia macam apa pakcik rasa? penurunan sendiri. So, dia boleh you for skala. Oh, you guna skala. Okay. Tengok dah setakat mana dia dah rasa. Kami tadi bincang review tu